Anda bercita-cita nak simpan RM10,000 pertama dalam hidup, tapi tahun demi tahun jumlah tu kekal jadi angan-angan. Nak tahu cara yang mudah nak capai simpanan tersebut? Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan. Duit selalu bocor, simpanan sentiasa je korek balik. Salah satu punca ialah simpanan itu adalah dalam bentuk tunai, sebab dalam bentuk tunai ni dia mudah cair. Bila nampak duit dalam akaun, kita naluri nak belanja tu akan lebih kuat dan simpanan kita akan semakin susut tanpa sedar. Di sinilah emas ni menjadi penyelesaian yang lebih berdisiplin. Dengan menyimpan emas secara konsisten, contohnya melalui akaun Gap Publico ni, anda sebenarnya sedang membekukan nilai duit anda ke dalam aset fizikal. Emas ni tak terkesan oleh emosi sebab ia tak boleh dibelanjakan pun di kedai runcit. Dan inilah yang menjadikan ia efektif untuk mencapai simpanan dalam jangka masa panjang. Sebagai contoh, kalau anda simpan RM250 sebulan di akaun Gap, dalam masa 3 tahun anda akan capai lebih RM10,000 berdasarkan harga emas semasa dan potensi kenaikan tahunan yang secara puratanya 10%. Bezanya, simpanan tu tak bocor dan anda sedang membina aset sebenar yang boleh dicairkan bila-bila perlu. Dan bukan semata-mata angka. RM10,000 pertama ni sebenarnya bukan mustahil. Cuma perlukan platform dan medium yang betul. Dan emas adalah terbukti sebagai antara cara yang paling berkesan untuk capai matlamat tersebut dengan disiplin. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Publico, tuan-puan boleh klik link di bio Diana untuk daftar secara percuma. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.